Lemak tu yang sedap. Wow. Assalamualaikum. Oh, Waalaikumsalam. Ui, banyak ya lauk. Nasi lauk paling meriah dekat KL. Daripada Kelantan lah ni. Ya, daripada Kelantan. Boleh lah. Ni yang paling best seller apa? Selalu orang Jadi ambil. kita ada nasi lauk, macam-macam lauk, and then kita ada nasi kerabu juga. Kerabu tumis ke golok? Dia ada dua, tumis ada, Hmm. golok pun ada. Kalau nak kelainan boleh try nasi kerabu golok. So nasi kerabu golok ni dia kering, dia tak ada kuah tumis dia. Boleh lah golok satu lah. Lauk. Ni macam menarik ni benda. Ini ayam percik putih. Kebanyakannya orang pakai buat ayam percik warna kuning. Itu percik Terengganu. Oh. Kelantan percik dia putih. Putih tu apa? Buttermilk lah. Ini santan. Santan. Boleh lah satu. Banyak sangat pilihan dia. Tak tahu nak pilih mana. Rupanya makan nasi kerabu kena gaul-gaul kan? Ya. Saya makan salah hari tu. Ni ikan? Yang tu ikan bekok. Ikan bekok. Boleh lah satu. Ni boleh? Sambal petai? Boleh? Boleh lah. Okey, itu saja. Terima kasih. Ni apa benda? Ini lemak bakar. Kita bakar dulu, kita pakai arang. Lepas tu baru kita letak dalam ni untuk bagi dia keep warm lah. Oh, boleh lah. Dia tak adalah naik lemak. Kalau tak minta dah cedok lah. Dah tahu dah. Okey. Nice, terima kasih. Gaul-gaul tu sebab hari tu salah makan. Tak gaul. Buat macam lauk pula nasi kerabu. Pandai dia buat. First time juga aku jumpa ayam percik putih ni. Lemak bakar. Sedap juga lemak. Nampak kan? Lemak bakar dia ni sedap tak? Gabungkan semua. Lemak bakar dia ni best lah. Macam makan sate. Kepala ikan boleh makan ni. Rasa rangup macam tu je lah. Okay.